Selamat datang ke Kupasan Mendalam kita. Kupasan santai ini dibawakan khas oleh Wellwave Asia, pengeluar Free FP atau Vibrational Frequency Patch di Malaysia, berdasarkan penemuan frekuensi Dr. Raif dan saintis-saintis hebat selepasnya. Ya, betul. Dan hari ini objektif kita adalah untuk merungkai satu konsep yang sangat dekat dengan kita, iaitu konsep kesejahteraan berasaskan frekuensi. Kita nak rungkai macam mana badan anda sebenarnya bertindak balas secara semula jadi dengan segala getaran kat sekeliling kita ni. Sebab kalau kita teliti perkongsian dari pakar frekuensi macam Mori, dia ada sebut pasal satu fenomena ni. Dia panggil frequency following response. Yang respon ikut frekuensi dominan tu kan? Konsep ni sebenarnya simple je. Macam contohnya, bila anda dengar muzik yang rancak, perasan tak kaki anda tiba-tiba je menepuk lantai ikut rentak? Padahal kita tak rancang pun nak buat macam tu. Betul! Itu membuktikan yang sel otak dan badan kita ni memang sentiasa berdenyut dan automatik akan ikut rentak frekuensi persekitaran. Kiranya macam ni lah. Adakah ini bermaksud badan kita ni ibarat stesen radio yang tengah cuba cari gelombang siaran yang jelas? Tepat sekali analogi stesen radio tu. Sebab otak kita ni ada memori otot terhadap getaran. Ia sentiasa nak selaraskan diri dengan apa je yang ada kat luar. Wow. Tapi kat sinilah bahayanya kan? Maksud saya, kalau sel kita ni asyik berdenyut ikut luar, macam mana dengan pengeluaran bahan kimia badan? Itu yang kita kena perhatikan. Kajian pakar menunjukkan emosi negatif atau persekitaran yang bising ni, dia akan mencipta bahan kimia negatif macam kortizol dalam badan. Kortizol tu yang buat kita rasa tegang, nafas jadi pendek tu kan? Ya, satu kitaran yang sangat teruk. Tapi berita baiknya, kalau kita tukar frekuensi yang diterima oleh badan tu, kita boleh mengganggu kitaran negatif ni. Maknanya kita boleh bantu badan cari keseimbangan semula jadi balik tanpa melibatkan jargon sains yang rumit lah. Betul. Pernah tak tiba-tiba je anda rasa tenang bila berada dekat persekitaran alam semula jadi? Selalu sangat. Macam bila pergi air terjun atau masuk hutan, tiba-tiba rasa, rilis gila stres tu. Itu bukti nyata yang badan anda tengah merespon kepada frekuensi harmoni dari alam. Bila badan serap getaran tu, sel-sel yang tegang tadi perlahan-lahan akan tune down. Make sense. Dan cakap pasal getaran ni, ada satu fakta yang agak mengejutkan. Bayangkan sebatang pokok balak gergasi tumbang kat tengah hutan dan tak ada sesiapa pun kat situ. Okey, adakah ia berbunyi? Pakar kata tidak. Ia sebenarnya cuma menghasilkan getaran. Bunyi itu cuma terjemahan otak bila getaran tu langgar gegendang telinga kita. Ya, ini fakta menarik. Tisu badan manusia sebenarnya menyerap getaran tu secara fizikal, bukan sekadar melalui pendengaran telinga kita je. Ya, betul tu. Jadi secara literalnya kita sentiasa mandi dalam gelombang persekitaran. Dan di sinilah konsep penyerapan getaran ni diketengahkan oleh produk macam VFP. Vibrational Frequency Patch dari Wellwave Asia yang kita sebut awal tadi tu. Ya, memandangkan badan kita memang dah naturally serap getaran dari luar, VFP ni dicipta sebagai alat tampalan luaran je. Sangat ringkas dan bebas ubat. Kiranya non-invasif lah kan, tak ada masuk apa-apa bahan kimia. Dia cuma bertindak secara resonans pasif. Tak ada langsung. Konsep dia macam garpu tala atau tuning fork tu. Yang alat besi bentuk Y untuk tune alat muzik tu. Betul. Kalau kita ketuk satu garpu tala lain yang kat sebelah dia pun akan mula bergetar sama walaupun tak disentuh. Saya faham. Jadi, memandangkan badan kita keluarkan haba dan tenaga, pelekat VFP tu ibarat bagi peringatan lembut dekat sel badan kita macam, hey, ini rentak asal kita, jom kembali seimbang. Tepat sekali. Ia cuma menyokong persekitaran getaran badan tu sendiri. Jadi, rumusan kita dari perkongsian hari ni, dari pengalaman orang ramai, frekuensi ni bukanlah magic. Ya, ia adalah fenomena biologi yang sangat semula jadi. Anda bukannya entiti starting, anda adalah koleksi sel yang sentiasa berdenyut dan menyerap. Betul. Dan anda ada kawalan penuh ke atas apa yang anda serap. Jadi, sebelum kita tamatkan kupasan ni, ada satu persoalan untuk anda fikirkan. Apa tu?
Jika setiap sel dalam badan anda menyerap getaran di sekeliling anda setiap detik, apakah jenis frekuensi yang anda biarkan masuk ke dalam diri anda hari ini?